Bazar dekat Kampung Gelam Singapura ni sangat unik. Ada pelbagai jenis burger, pelbagai jenis makanan yang menarik. Nama pun macam-macam tau. Dan memang lain daripada lain. Kalau masa ni nak berbuka, rasa macam nak beli semua benda. Aku berada dekat Gemilang Kampung Gelam hari ni. Dekat sini ada satu event untuk bazar Ramadan yang sangat besar. Ada yang jual baju, ada jual kerepek. Antara event partners yang ada pada hari ni, official beverage partner iaitu Coca-Cola. Memang ramailah yang cari tong Coca-Cola ni sebab boleh ambil dan minum saja semua jenis produk Coca-Cola yang ada. Dihadiri oleh Associate Professor Dr. Muhammad Faisal bin Ibrahim, merupakan Acting Minister in charge of Muslim Affairs dan juga Senior Minister of State, Ministry of Home Affairs. Memang seronok semua dapat beramah mesra dengan MC yang best dan juga persembahan yang menarik. Mes Iftar Kampung Gelam ni memang merupakan event tahunan dan dimeriahkan dengan ucapan dari Mr. Osman, Place Director of Kampung Gelam Alliance. Lepas pada tu, kami berbuka puasa sama-sama dan memang nampak kemeriahan lah dekat Singapura ni dengan berbilang bangsa, berbilang kaum, semuanya menikmati berbuka puasa sama-sama. Di Mes Iftar ni menjadi signifikan kepada community gathering dan menjadi aktiviti tahunan di Kampung Gelam ni. Kita juga terima kehadiran daripada NGO-NGO setempat dan hadir juga mereka daripada persatuan-persatuan, ada juga datang daripada rumah kebajikan. Specialnya kami dihidang oleh biryani kambing yang sangat sedap ni, kena dengan nama Gemilang Kampung Gelam di Singapura ni. Apa nak tengok apa lagi ada? Stay tuned.